Woi, sekolah ni memang macam nyari kan? Wah, kena pula ada cikgu baru. Cikgu apa nama tu? Cikgu Syah. Aduh, hai. Siapa Syafiq. Syafiq. Weh, jom lah. Kalau kat cerita ni habis je. Ya elah, penakut lah kau ni. Oi! Kau buang rokok ni sekarang. Kau buat apa kat sini? Kau tahu kan, ni kawasan sekolah. Kat sekolah ni, ada peraturan. Cikgu ingat cikgu belum ubah kami ke? Jom lah. Budak-budak ni. Adam, apa kamu buat ni? Saya suruh kamu bertiga ni buat kerja, tapi main-main. Kalau kamu bertiga ni terus macam ni, rosak masa depan kamu. Cikgu ingat masa pakai tolak dengan cikgu ke? Sebagai seorang guru, ini memang tugas cikgu. Dah, salin apa yang saya tulis kat depan ni. Ni bukan foto cikgu Syafiq ke? Ya dah. Aku dah lama dah tak tahan dengan dia ni. Acah-acah pula dia nak ubah kita. Aku tahu. Hari ni kita bagi dia serik sikit. Weh, janganlah nak lebih sangat. Esok confirm dia panik. Relax lah. Sikit je ni. Oi, aku pelik lah. Kenapa cikgu Syafiq tak datang lagi lah? Wah, sebab selalunya dia macam cepat dalam kelas kita ni. Aku rasa Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Okey kelas. Duka cita untuk saya maklumkan Cikgu Syafiq tidak dapat hadir ke sekolah hari ini kerana beliau telah terlibat dengan kemalangan pada semalam. Lagi mengayat hati, Cikgu Syafiq keadaannya kritikal di hospital. Jadi awak boleh buat kerja masing-masing. Kamu semua ni bukannya jahat. Manusia ni selalu buat silap. Kamu tahu sebab apa? Sebab manusia macam ni tak ada orang nak bimbing. Bayangkan kalau satu hari nanti semua orang dah putus asa dengan kamu. Jangan sampai kamu semua ni putus asa dengan diri kamu. Faham? Di balik senyum yang kau ukirkan, tersimpan lelah yang tak terlihat. Setiap pagi kau hadir
Weh, aku rasa salah sangat buat kat cikgu macam tu. Aku ingat dia benci kita. Itulah, rupa-rupanya dia nak tolong kita. Weh, aku risau lah. Macam mana kalau cikgu dah tak ada? Aish, kau tak payah fikir macam tu. Cikgu. Ha? Cikgu, main cikgu dulu. Oi, Weh, cikgu. buat apa ni? Cikgu. Kita ni. Cikgu. Allah. Korang semua kenapa ni? Cikgu, maafkan kita orang cikgu. Cikgu kita tak. Tak apa. Cikgu dah maafkan korang awal lagi. Tapi cikgu, kenapa cikgu masih baik dengan kami? Tugas seorang guru ni bukan untuk menghukum. Tapi tugas seorang guru ni untuk membimbing. Dah. Cikgu tak nak korang ingat kemalangan ni lagi. Baik cikgu. Baik cikgu. Lepas ni, cikgu nak kamu semua jadi orang yang lebih baik. Seorang guru mungkin tidak mampu mengubah seluruh dunia, tetapi seorang guru mampu mengubah hati manusia. Kerana seorang guru, kami kenal mimpi dan harapan. Tangan yang pernah memimpin, tak pernah lelah memberi jalan. Weh, dulu aku ingat cikgu cuba nak jatuhkan kita. Tapi sebenarnya cikgu cuba untuk ubah diri kita jadi yang lebih baik. Betul? Kita dah lambat ni. Jom kita pergi Dewan sekarang. Cikgu-cikgu dah tunggu kita ni. Ha, jom lah. Jom.